Selama ni Liverpool yang selalu gol last minute. Tapi kali ni Liverpool kena titik last minute. Kau beli player mahal-mahal, kau spend beratus juta dengan Crystal Palace, kau kalah lagi untuk season ni. Okey, jom kita sembang sikit pasal kekalahan Liverpool ni. Sebelum tu, korang yang minat konten bola sepak, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Banyak gila bye video aku buat malam ni. Banyak betul kelab kalah Pertama sekali dekat first half, Liverpool yang kena dulu. Alah, macam biasalah. Diorang ni kan king of comeback. Jadi dekat minit ke-9 lagi, Crystal Palace dah pun menjaringkan gol melalui gol daripada Ismail Sarr. Okey, separuh masa pertama mungkin fan-fan Liverpool akan relax, akan tenang sebab apa diorang tahu diorang akan comeback punya. Okay. Dan bau-bau comeback tu nampak macam ada. Sebab apa? Federico Chiesa berjaya menjaringkan gol penyamaan pada minit 87. Aku rasa untuk season ni Chiesa memang perform lah untuk player Liverpool walaupun dia hanya selalu bermain sebagai substitute sahaja. Okey, kita kena ingat season lepas memang slot tak rate langsung, Mamat ni memang langsung tak pakai, memang rasa nak jual je kan. Tapi season ni nampak macam dia nak buktikan kepada Arne Slot dan juga fan-fan Liverpool yang sepatutnya dia bermain lebih banyak untuk kelab Liverpool. Jadi bila dah seri satu sama, macam biasalah akan ada banyak extra time yang diberikan oleh pengadil untuk Liverpool untuk comeback macam game-game sebelum ni lah. Tapi nampaknya gol kemenangan bukan datang daripada Liverpool, datang daripada Nketiah, pemain Crystal Palace sendiri pada minit ke-97. Walaupun hanya ada 6 minit masa tambahan. Jadi fan-fan Liverpool pun mengamuk. Arne Slot pun mengamuk. Dia tunjuk satu. Apa ni? Apa extra 1 minit ni? Padahal selama ni kau tak sedar. Kelab kau banyak skor lepas masa tambahan dah habis dah pun. So kali ni kau rasa sendiri macam mana rasanya bila masa tambahan dah habis, opponent pula skor. Gol yang sangat cantik daripada Nketiah. Tapi aku lebih rasa lebih kepada salah defender lah. Okay? Defender ada peluang untuk clear. Tapi tak. Tiba-tiba dah jatuh dekat kaki Nketiah dan dia pun rembat ke dalam gawang. Surprisingly, untuk season ni semua kelab dah kalah kecuali Crystal Palace yang kini berada di tangga kedua. Siapa sangka Palace yang kehilangan dia punya main star Eze, lepas tu ada ura-ura Guehi nak belah, tapi tak jadi pergi Liverpool. Lepas ni mungkin Guehi memang betul-betul tak jadi kot nak join Liverpool. Tengok pertahanan macam tak boleh nak hidup je kan. Alright, so itu saja pasal match Liverpool dengan Crystal Palace ni. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa yang nak support we bro, tekan butang follow. Ada kelab kalah lagi ni. Kelab dekat La Liga.